Alright, Assalamualaikum gang. Kita di Kota Supai ataupun dalam bahasa Belanda Dutch Fort. Tinggalan sejarah lah. Kota Belanda dulu, kubu pertahanan Belanda dulu. Sebelum tu Kota Supai dulu dikatakan bekas tapak istana. So dalam alang lalu sini kita explore kejap lah. Sebelum matahari kita benam. Terima kasih Intan Payung hadir, Fazilah Muhari hadir. Alright guys, kita di Kota Supai. Alang-alang lalu sini boleh kita tengok sejarah, explore sejarah Kota Supai. Dulu kubu pertahanan Belanda lah. Sebelum kubu pertahanan Belanda tu bekas tapak istana lama. Jom kita nak explore. Let's go. Sebelum matahari nak terbenam dulu, saya harga dulu lah. Terima kasih Kamal Rozik hadir. Okey, tadi jumpa orang tempatan sini. Dia kata Kota Supai ni ada penunggu. Wallahualam lah. Dia yang cakap kan, dia orang lama kat sini. Oh, dia kata hati-hati lah. Ada makam kat sana. Ada sebuah makam kat sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Assalamualaikum. Oh, ni meriam dia. Kat sini ada pokok bunga kemboja. Patut bau wangi ke? Bau wangi apa tadi? Pokok bunga kemboja warna putih. Biasa kat kuburan je pokok ni. Selalu orang tanam. Terima kasih Atam hadir, Samsudin hadir. Amkir hadir, terima kasih banyak. Ini sambil lalu lah, explore kejap sebelum maghrib kan. Saya baru lalu tadi sini, sambil lalu. Assalamualaikum adik. Dah daripada mana? Daripada mana? Oh, okey. Terima kasih Halimah hadir. Usul Hairi, Rizal, Siti Asma. Okey, Kota Supai, Kuala Linggi. Kota Kuala Linggi terletak di puncak Bukit Supai, Kampung Kuala Linggi, Alor Gajah, Melaka. Ia terletak kira-kira 30 km dari Bandar Melaka dan bersepadankan dengan Laut Selat Melaka dan muara Sungai Kuala Linggi. Kota berbentuk empat segi bujur ini dibuat daripada susunan batu laterite. Manakala di bahagian luar tembok pula dibina rawang di sekeliling kota. Ianya bertujuan bagi mengelak sebarang bentuk serangan dan menghalang mana-mana orang perseorangan dari memasuki kota dengan mudah. Kota ini dibina bersama dengan orang-orang Belanda dan Bugis pada tahun 1757. Dah lama dah tu, sebagai tanda tamatnya peperangan di antara keduanya. Kota ini diberi nama Kota Filipina bersempena dengan anak pembesar Belanda pada ketika itu. Pada zaman pemerintahan Inggeris, kota ini tidak lagi digunakan kerana tiada lagi hasil timah yang perlu dibawa keluar. Let's go guys. So meriam ni pintu masuk dia. So ni punya kota lah. Sebelum Belanda jajah ni, sebenarnya asalnya ni bekas tapak istana ni. Asal bekas tapak istana. Tapak istana kan tempat duduk kat puncak yang tinggi-tinggi kan. Puncak bukit.
Macam kat Gunung Tahan, kat puncak gunung. Batu-batu laterit ni. Pokok bunga kemboja putih warna dia. Harum wangi jadi. Pokok dia banyak. Anak tangga dah bau wangi lah. Terima kasih hamba Allah hadir. Roslan, Portland hadir. Terima kasih. Dah lalu kan. Nanti nak balik lah. Kita tengok sunset kejap. Sunset dia cantik tu. Time nak turun tu. Nak terbenam. Matahari terbenam. Tengok sunset dia kejap. So siapa nak makan ikan bakar, boleh makan lah ikan bakar kat sini. Sebelum naik Kota Supai ni ada medan ikan bakar. Restoran terapung. Lama cantik gila tu. View dia cantik lah. Boleh screenshot ni. Terima kasih Hak Pocong hadir. Hak Pocong lah. Izambol Entap hadir. Cantik tu pemandangan dia. Itu dah macam Semar Mesem tu. Ada petunjuk ni. Awal bentuk Semar Mesem ni, kalau dia dah bertemu pasangan dia, lagi lah. View dia cantik betul lah. Cantik betul Semar Mesem tu. Lama kat belah sana tu dia. Panjang umur. Macam Semar Mesem. Sepasang. Tu lagi. 1, 2, 3. Cantik betul. Macam bentuk gunung lah. Macam bentuk gunung. Tu macam puncak kan. Tapi awan lah. Tapi dalam motif penampakan bentuk gunung. Lama boleh screenshot dah ni. Cantik gila view dia tu. Ada makna ni. Ya, saya nak ambil gambar je lah. Ni ada motif ni. Lama. Sekejap saya ambil gambar je . Saya ambil gambar je.
Ya, rehat sekejap, geng. Tunggu azan dulu. لا إله إلا الله اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة رفيعة وبأس مقاما محمودا إنك لا تخلف الميعاد. Okay, sunset kan. Sunset dia belah sana. Tapi dia punya motif dia, motif dia luar biasa ni. Motif di awan. Kesemar mesem tadi. Yang tu dah jadi apa tu? Biasa makhluk halus nak balik sarang ni. Keluar. Di pantai jap. Hari saya bermusafir. Terima kasih bahang tanah hadir. Ya, ada resort ni, chalet. Di tepi pantai yang indah, aku duduk seorang diri. Suasana sepi. Tengok di sini baru clear. Yang kapal-kapal kan. Dah mahal. Ciptaan Maha Esa. Subhanallah. Terima kasih yang bagi gold.
Okay guys, relax dulu. Apa yang ni tak pergi semayang dulu. Ada kerja sikit.
Boleh tap screen dulu guys. Nak ni kejap ada kerja sikit. Alhamdulillah. Hujan ni. Lagi nak hujan ni. Belum hujan lagi. Belum hujan lagi.
Kasih Mr. Moon hadir. Terima kasih Farid hadir. Sambil lalu kita nak santai-santai dulu. Nanti pukul 8 nak gerak lah. Terima kasih Muhammad Khairul hadir. Kita di Kota Supai, dekat tepi laut, tepi pantai. Pantai Kota Supai. Terima kasih Iman Laga hadir. Terima kasih Daniel Puspa hadir. Santai-santai di pantai Kota Supai. Terima kasih Sakira Harun hadir. Terima kasih Atimi Yusof hadir. Kita santai di Kota Supai kejap sebelum pergi Tanjung Tuan nanti.
Okey lah, kita nak gerak perlahan-lahan lah. Lalu dekat bekas tapak istana Kota Supai. Dengan keadaan masa pun tak mengizinkan. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alang-alang buat barang normal pun bagus ni. Alang-alang buat barang normal pun bagus ni. Di tepi pantai yang indah, aku duduk sini. Salah terang pula lah. Pakcik dia kata tempat ni keras juga, dia kata. Ada penunggu katanya lah. Kota Bukit Supai, Kuala Linggi, Melaka ni bahagian belakang ni. Ini mungkin bahagian belakang tapak istana juga ni. Dia nak naik apa? Kapal ke, bot ke, perahu. Bila lah. Bulan sabit. Dia kat tangga ni. Saya nak tengok bot, dia cakap apa pula. Kita ada torchlight kat dia kan, kata emergency juga kan. Okay, ni dalam pintu belakang kan ni. Dulu nak pergi laut ke apa kan. Dulu transport utama tu lah, guna lautan lah. Okay, nak tangga ke Kota Supai, bekas tapak istana lama. Okay, sweet.
Okay, anak tangga dia. Dia start kubur dia. Okay, laluan ke pintu hadapan, pintu utama ni, macam pintu gerbang ni. Terima kasih Tuan Solihin hadir. Terima kasih banyak. Potong shortcut lah. Ni meriam dia. Kat depan tu, belah kanan tu dia ada kubur makam. Makam Al-Fatih tak silap. Busuk hidung lah. Wangi dia begini. Bunga. Rasanya cakap alam lain lah ni. Nak rehat kejap boleh. Mana pondok tu? Tuan pondok dia. Habis selamat kat sini. Dia pondok. Makam tu. Makam ni. Penjuru. Allahu Akbar. Lag kat sini. Kat sini lag. Stereo. Auto gila. Check. Oh. Selamat. Alhamdulillah. Terima kasih Syah Isha KNS Legacy. Terima kasih hadir. Kita daripada istana ataupun dashboard Kota Supai, turun tangga depan ni, settle lah. Lepas tu jumpa restoran terapung, restoran ikan bakar. Nak gerak lah, lepas ni kita nak pergi Tanjung Tuan lah. Tanjung Tuan lagi keras.
Terima kasih Hayati Daud. Terima kasih hadir. Faik, terima kasih banyak hadir Faik. Kita di Kota Supai Melaka Faik, saja jalan-jalan. Sambil-sambil jalan tu boleh lah, dah malam-malam boleh lah buat paranormal ke apa kan. Jalan-jalan malam. Terima kasih Din join di Kota Supai, Linggi, Melaka. Tadi jumpa pakcik tu minum dekat bawah tadi, kat kedai makan tu. Dia kata, tanya dia apa sejarah sini. Dia tak ada lain, dia kata, tanya dia apa mistik yang seram. Dia kata ada penunggu kat sini. Allahuakbar lah. Terima kasih Oji hadir. Saya rehat kejap, saya nak end live kejap lagi. Turun tangga tu jumpa restoran ikan bakar tu, dah habis lah tu. Saja sambil lalu kan, singgah kejap lah dalam lang. Terima kasih Ji hadir di Kota Supai. Saja singgah-singgah santai-santai. Nak gerak lah ni. Nak ke Tanjung Tuan pula. Baru balik pada Pulau Konet tadi. Pulau Konet tadi air surut. Cantik lah. Boleh lalu dunia beting pasir tu. Sambil-sambil lalu kita pergi depan ni, singgah Tanjung Tuan pula. Ada tempat keras di area Melaka ni. Kata orang kat situ kalau kena dekat sana keras lah. Apa-apa kena buat hal, kena kacau ke apa, kena rasuk ke, payah nak baik orang kata. Bomoh pasal renda, orang alam lah. Orang yang cakap, orang tempatan sana. Faik buat apa Faik? Terima kasih Dewi Anusya hadir. Terima kasih Ike join di Kota Supai. Bekas tapak istana asalnya lah. Lepas tu dah dijajah jadi Dutch Fort Kota Supai. Saya tengah berehat kejap lah.
nak end life lah. Turun tangga nanti ada restoran ikan bakar terapung. Terima kasih Nurhal Liza hadir. Dekat Melaka, Faik. Dekat Melaka. Linggi Melaka. Kota Supai. Kota Supai. Nanti datang Melaka nanti adik kahwin boleh lah ni. Kakak kahwin boleh kita singgah. Jalan-jalan Melaka. Okay, tak gerak lah turun tangga. Ini kau tak bawa lampu ni habis ni. Ada makam kat sini, boleh singgah kejap kot. Makam kat tepi ni, makam Al-Fatih nama kalau tak silap. Tu lah makam dia. Dah halang-halang sebelum balik tu boleh tinggal kejap. Dia mesti penduduk asal ni, dia mesti ada kaitan kerabat ni. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ni makam Patih Akil bin Lebai Musa. Boleh sedekah Al-Fatihah dan halang-halang sebelum gerak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iza. Nanti dia buat kat Melaka, nanti abang turun Melaka. Di Melaka nanti abang turun. Abang datang Melaka. Ini akar-akar macam ni. Aduh. Elok ni tak boleh langkah ni. Nak kalau akar mimang boleh sesat tu. Baik ini dekat je. Kalau kat tempat-tempat hutan tak boleh langkah ni. Akar-akar mimang. Ya, kita turun ni lalu jambatan ni pergi ke restoran lah. Restoran ni viral juga ni. Restoran ikan bakar terapung. Ramai juga datang kalau Sabtu Ahad ni, penuh sampai ke luar parking tu. Ke tepi jalan tu. Okey, kita dah turun . Okey, kita nak turun . Ke jambatan restoran ikan bakar terapung. Kota Supai, Melaka. Melaka dia panggil Melaka. Air dah mula pasang. Cantik kedai tu.
Terima kasih Sobri Mansur hadir. Lampu dia pelangi, lampu pelangi tu 7 warna. Ada karaoke ni. Okay, saya turun kamera dulu. Titik merah di merah. Titik merah-merah. Pintu masuk restoran ikan bakar terapung. Ni diorang memancing ke ni pakai motor sini. Ni dek, dapat ikannya? Duduk mana? Duduk sini je dah? Duduk di tanah. Oh, majlis tanah. Seorang je datang? Seorang ni. Oh. Ni pak mancing okey ke ni? Air tak okey. Oh. Tadi start surut pukul 2 lebih, 2.30. Ni baru dia dah pasang tadi kan. Sempat pergi Pulau Kornet tadi. Mancing tu. Dia jalan. Jalan. Dulu kerja kat Melaka dulu, Infineon. 10 tahun. Belajar Politeknik Polisen 3 tahun. Sambil-sambil lalu tengok balik kawasan tempat-tempat. Sama lah. Saya pun teknik polisi lah. Dah habis, dah grade ke? Tengah kita. Oh. Kau siapa? Mechanical. Ya. Oh. Apa-apa kos pun tak apa, janji ni kan boleh bawa. Senang dapat kerja. Bab repair ni lagi bagus. Habis yang jadi Cak Ayapong dah. Over sangat lah tengok sekarang. Semua nak kejar view. Tapi yang yang Ina apa nama tu? Letak harga rezek 1 juta pun mengarut juga. Sekarang Politeknik dah ni lah, dah tak macam dulu lah. Taman-taman semua dah banyak apa semua. Dulu kawasan belakang padang bola tu berhantu. Dia macam ada langsui. Boleh dengar cakap-cakap lah kita kesini kena. Masa tu Fly ada konsert ekspedisi kat Teluk Kemang. Balik pada Fly tu kena. Dia ikut balik. Macam pula asrama tu blackout. Lagi ada suka. Diorang ni makhluk halus bila kita maki dia, kita marah dia keluar. Lepas tu nanti dia datang balik. Dekat immigration pun orang kata sedap juga mancing. Immigration tu. Tapi situ banyak batu. Banyak batu tu lah. Tanjung Tuan keras pula. Ya, terima kasih Mak I hadir, Razif hadir. Saya dah nak end live sebenarnya ni. Nak gerak ke Tanjung Tuan. Nanti boleh jumpa Tanjung Tuan pula lah. Saja datang sulit tengok TikTok brother tu siapa, Alam Cahaya, Alam Nur Cahaya.
Dia jaga ni lah. Madrasah ni dengan pondok ni dia ada viral dekat TikTok lah. Ada jumpa sekali. Terima kasih Nur Haslinda hadir. Kita di atas jambatan mengalir ke restoran Jerapung. Restoran Jerapung Kota Supai ikan bakar. Siap karaoke, ada karaoke. Berapa harga mancing ni? Joran ni? Dah lama lah. Oh. Tengok adik ni mancing. Nama siapa adik? Adik. Haris. Harip. Okay, kita nak gerak lah. Okey, adik, Arif, gerak dulu eh. Assalamualaikum. Okay, nak end. Nak penghabisan jambatan ni. Ke parking. Okay, boleh gerak lah. Nanti jumpa. Terima kasih guys yang datang, yang hadir. Saya nak gerak dulu ke Tanjung Tuan, nanti saya live balik lah. Assalamualaikum. Terima kasih banyak yang hadir lah. Atas support anda.